18 Mei hingga 15 Julai, beberapa kes melibatkan murid dan guru dilaporkan. Bermula dengan kes mengintai murid di tandas sehinggalah pertuduhan ambang seksual fizikal. Kesnya berbeza, tempat pun berbeza, tapi mesejnya tetap sama, iaitu keselamatan murid bukan tanggungjawab guru sahaja. Sebab itu, aku janji Polisi Perlindungan Murid KPM turut melibatkan warga sekolah, ibu bapa, pihak kepentingan dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah. Dengan ini, 3 kesan positif jika semua orang dewasa tanda tangan aku janji. Pertama, semua orang tahu tanggungjawab masing-masing. Guru, ibu bapa, pentadbir dan pihak luar mempunyai satu standard yang sama, iaitu mengutamakan keselamatan, maruah dan kebajikan murid. Kedua, kita bina budaya untuk bertindak, bukan berdiam diri. Bila nampak bahaya atau menerima aduan, orang dewasa tahu mereka perlu bertindak dan menggunakan saluran yang betul. Ketiga, murid rasa lebih selamat dan ibu bapa lebih yakin. Mereka tahu ada orang dewasa yang bertanggungjawab untuk melindungi mereka. Apabila semua orang dewasa tanda tangan aku janji dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing, kita dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat serta perlindungan yang lebih terjamin untuk anak-anak.